Penat seharian bekerja hari ni. Aduh, Oh. perut berbunyi lah pula. Nak makan apa lah? Aiskrim. Takkan makan aiskrim ada kedai burger kat situ. Makan burger lah malam ni. La 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 la. La 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 la. Okay, masuk parking dulu. Masuk parking. Okay. Okay, masuk parking dulu. Okay. Jom keluar. Okay. Siapa nak telefon ni? Ya. Tukang masak kerjanya senang. Habis masak boleh senang. Bang. Order, bang. Kenapa? Oh, bang. Order. Order, bang. Bang, dengar tak, bang? Hello. Kejap. Oh, bang. Aish, kenapa dia tak ni? Bang, sini. Aku lompat. Aku naik. Kenapa? Mana? Dengar suara tadi. Kat mana? Sini. Kat mana? Sini. Nak order apa? Kau nak order apa? Okey, bang. Saya nak cheeseburger satu. Lepas tu, ais lemon tea satu. Okey? Ambil kat sini. Berapa, bang? Ambil kat sini. Saya bayar lu, Okey, saya pakai boleh. kad. RM2 saja. RM2. Dah siap dah? RM2. Dah siap dah. Cepat ni. Duduk dulu. Okey, bang. Okey. Saya duduk dulu. Bang. Kenapa ya macam tu, bang? Okey, saya dulu. Ada burger. Jadilah ni untuk malam ni. Kenapa dia duduk kat situ pula tiba-tiba? Kenapa dengan chef tu? Makanlah dulu burger. Nyam. Sedap juga burger ni. Nyam. Nyam. Sedap. Tengok phone lah dulu. Kalau balik rumah awal-awal pun tak tahu nak buat apa. Lepak sini luar kejap. Main full dulu. La. Budak mana pula ni? Tiba je duduk sini. Kenapa dia ni? Tak apalah. Sambung duk main ada phone. Lagi dia. La. Dia ni nak balik. Kita orang ni dah nak balik dah. Hujan lebat kat luar ni. Tiba-tiba chef tu keluar kedai chef. Manalah mamak ni. Datang lagi. Cik barang kot. Nak masak lagi. Dia tu agak-agak bila dah nak balik. Pasal ni kita andal lah pula. Kita andal dulu. Tak harap makanan aku ada lagi atas meja. Tak balik lagi. Oh, nasib baik aku ada lagi dah makanan tu. Dah. Dia tak ambil lagi. Buy phone dulu kejap. La. Oh, hari ni cuaca baik tak hujan malam ni. Nak buat apa lah? Aku seorang juga kedai ni ada. Kenapa tiba-tiba laptop tak bayar ke BAP kedai ni? Kenapa ni tiba-tiba je? Bang? Ya. Oh, bang. Nyala balik. Mati. Apa tu? Mati nyala. Macam mana ni kedai ni? Apa tu? Aduh. Aku keluarkan kejap torchlight daripada poket aku. Yang tertinggal dalam poket semasa paranormal semalam. Tak bawa keluar lagi. Okey, nasib ada. Bang? Ya. Bang. Saya ada kat sini. Saya ada kat sini. Bang? Oh, bang. Apa tu? Bang. Apa tu? Lagi. Bang, kenapa kedai dia biar kau, bang? Apa tu? Kau nampak tak? Lagi. Kau nampak tak? Tu. Suruh kat saya kat dalam tu. Tu, kau nampak tak? Kenapa tak tu? Belakang. Apa tu? Lagi. Kejap ni. Apa tu? Ada hantu lah. Ada hantu kat kedai burger ni. Aduh. Jangan lagi. Lagi. Slow sikit. Kau bawa aku slow sikit.
Slow sikit. Kau bawa aku. Jangan laju sangat, Mak. Mak. Oh, Mak. Jangan laju sangat, Mak. Mak, slow sikit, Mak. Jangan laju sangat. Slow sikit. Dah masuk. Dah masuk. Slow. Kat dalam dah. Kau letak aku kat dalam ni. Okey, Mak. Macam mana, Mak? Okey, hujan lebat kat luar, Mak. Kau pakai baju hujan ni, Mak. Oh, nasib baik kau datang cepat dah. Kalau tak, mamak tu tak balik lagi kat restoran aku ni. Kau ada kat dalam ni? Kenapa kau ikut aku? Dia ni. Dah, pergi balik. Janji jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Bye. Jangan lupa. Terima kasih, Mak. Tolong bawa aku pulang. Bye.